Hari ni aku tertarik untuk tengok dekat dalam Facebook Muflis Bankrupt di Malaysia. Yang mana ada seorang hamba Allah ni, dia kata ramai ke dalam ni yang buat pinjaman untuk trade forex lepas tu loss. Berapa pinjaman yang dibuat? Dan daripada komen-komen yang berlaku kat sini, kalau kita tengok kan, diorang punya pinjaman, astagfirullahalazim, besar-besar guys, besar-besar, lebih daripada RM5,000. Yang ada buat pinjaman 50k, ada yang 300, macam-macam. So kalau kita tengok dekat sini, ramai daripada community ataupun trader-trader di luar sana menjadikan untuk dapatkan modal untuk dalam trading ni, cara singkat dia adalah untuk buat pinjaman loan, yang mana bila diorang trade based on duit pinjaman ni, ketahuilah bahawa itu adalah satu kesilapan besar yang korang dah buat. Sebab apa? You guys akan berada dalam satu fasa yang penuh dengan tekanan, dalam pada masa yang sama berfikir untuk bayar installment setiap bulan ataupun untuk bayar balik pinjaman yang telah dibuat. Kebanyakan ataupun rata-rata akan mengalami kerugian. Jadi, untuk rakan-rakan yang sedang tonton video ni, kalau ada terfikir ataupun terlintas dekat dalam kepala nak trade tapi nak buat loan, saya suggest dekat you guys, saya nak bagi tahu dekat you guys, better stop ataupun better tak payah langsung untuk trade.